Mazda CX-5 2016 2.0 Blue Reflect guys. Bagi harga baru kereta Mazda CX-5 ni 100,000 lebih. Sekarang dekat showroom saya, kita buka harga dengan 60,800 sekali dengan number plate. Bahagian enjin kereta ni datangkan dengan 2.0 liter 2-wheel drive 6-speed conventional gearbox with sport mode Sky Active dan 155 horsepower 200 Nm torque. Bahagian sisi kereta ni masih mengekalkan standard condition daripada showroom, auto full side mirror, keyless entry, keyless operation, dan untuk bahagian rim dan tayar, depan belakang brake disc rim 17, dan bahagian lampu belakang LED combination tail lamp, reverse sensor, reverse camera. Bahagian bonet belakang kereta ni berkapasitikan 400 liter lebih, ada black shade, dan untuk bahagian tire spare, compartment dan spare tool. Bahagian interior Mazda CX-5, multi-function steering, analog cluster display meter, infotainment touchscreen, dual zone climate control, sport mode, analog controller, electronic parking handbrake dan armrest leather. Dan untuk bahagian driver side, power adjustable driver seat, depan belakang leather seat. Bagi yang berminat dengan Mazda CX-5, bulanan sekitar 7 ke 800, tiket loan maksimum 8 tahun. Boleh cari Alif Express Auto Used Car, Shah Alam, Section 15. Jumpa korang.